Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam UiTM di hatiku. Salam QRS Dynamite. Saya Muhammad Ahmad bin Irzan selaku Presiden. Dan saya Nur Aisyah Syairah binti Atta Abandi selaku Naib Presiden. Human Resource Society QRS bagi sesi 2024-2025. QRS ditubuhkan pada tahun 2007 yang kini berada di bawah naungan dua penasihat iaitu Puan Ardida binti Cahaya dan Dr. Nurul Azaili binti Alias. QRS mempunyai seramai 27 ahli yang terdiri daripada 6 majlisi tinggi dan 8 exco. Mereka ini bertanggungjawab memainkan peranan penting untuk meningkatkan lagi kualiti pelajar pengurusan semua manusia dengan mengadakan program-program berimpak tinggi. QRS merupakan sebuah kelab yang sentiasa aktif dalam melaksanakan pelbagai program yang memberikan impak positif kepada pelajar pengurusan sumber manusia. Antara program yang telah dilaksanakan pada semester lepas adalah Participant Development Program, QRS Balap XKBM, Empowering Leaders, Enriching Communities dan Majlis Makan Malam A Night to Remember. Unity is the best policy.